Housemate temankan tidur, rupa-rupanya kejadian mistik sering dikaitkan dengan lokasi menyeramkan seperti tanah perkuburan, rumah terbiar maupun kawasan-kawasan sunyi yang jarang dihadiri manusia. Namun bagi seorang gadis bernama Nina ini, siapa sangka dia bakal berdepan pengalaman menyeramkan ketika baru menyewa di sebuah rumah bertempat di Jalan Kebun Shah Alam. Berdasarkan pendedahan Nina di aplikasi TikTok, tuan rumah memang ada memaklumkan penyewa pertama rumah tersebut sedang pulang ke kampung, manakala seorang lagi penyewa baru akan masuk tidak lama lagi. Maka pada hari dia berpindah masuk, kediaman itu berada dalam keadaan kosong. Setelah penat memindahkan barang, Nina terlelap seketika dalam bilik sebelum terjaga selepas mendengar bunyi sibuk di dapur. Apabila dia keluar, dia terlihat seorang gadis yang awalnya disangka sebagai rakan penyewanya. Nina menyapa seperti biasa dan tiada sebarang hal mencurigakan dengan penyewa tersebut. Cuma, Nina menyedari gadis itu berbau wangi seperti bunga-bungaan selain tidak menjawab beberapa soalan yang diajukan. Malam esoknya, Nina sempat bermasam muka kerana kesal rakan penyewa itu tidak menghangatkan nasi putih yang sudah dimasak sejak pagi. Ia menyebabkan Nina tidak bercakap lagi dengan gadis itu. Namun, pada malam sama, gadis tersebut tiba-tiba meluru masuk ke bilik dan meminta untuk temani Nina tidur. Nina masih tidak berfikir yang bukan-bukan dan sekali lagi dia terhidu bau wangi daripada sipulan. Keesokan harinya, penyewa baru mula berpindah masuk ke situ. Penyewa baru merasa agak pelik mengapa Nina membelikan 3 bungkus makanan, walhal mereka hanya tinggal berdua ketika itu. Tambahan pula, ada jiran-jiran berkata mereka kerap terlihat Nina bercakap seorang diri. Bermula dari situ, Nina mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Sementara menunggu maklum balas tuan rumah mengenai status penyewa pertama, Nina tergesa-gesa mahu menggunakan tandas. Dia sempat berselisih dengan penyewa berbau wangi itu yang mana tangannya terasa sejuk seperti air batu. Setelah itu, tuan rumah akhirnya membalas dan mengesahkan bahawa penyewa pertama masih berada di kampung. Nina yang ketakutan segera menelefon bapanya untuk minta diselamatkan. Dia kemudiannya dibawa berjumpa dengan perawat Islam sebelum segala-galanya terungkai. Rakan penyewa yang menemani Nina tidur selama 3 hari itu bukanlah seorang manusia, namun makhluk halus bernama pocong.